fi Aghsanil Fatihah. Kitab cetakan Darul Minhaj membahaskan tentang apa-apalah berkaitan dengan Fatihah. Segi tajwidnya, segi hukum hakamnya, yang bagus untuk dirujuk. Contohnya dalam kitab tu membahaskan tentang tentang sebutan beberapa huruf dalam Fatihah, adakah dimaafkan? Contoh, kita ada istilah kalau orang Hadrami dia baca qaf ni, ihdinas siratal mustaqim kan? Mustaqim, qaf Hadrami dia panggil qaf yabisah. Qaf yabisah, qaf kering. Boleh tak baca macam tu? Contoh, itu antara perbahasan Fatihah ni. Contohnya lagi, membaca ihdinas zira, tapi itu qiraat kan? Ziratal mustaqim, bunyi ada macam zai. Tapi selagi mana ada qiraat yang membaca seperti itu masih sah lagi. Sebab ada qiraat dibaca, contohnya ihdinas sira, ada qiraat sira. Sebab sira ni salah satu lughah kepada sad, kepada sirat. Sirat pun makna jalan, sirat pun makna jalan. So kalau dia masih ada qiraat lain yang seperti itu masih sah lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Khulasahnya kalau baca macam Hadrami tu, macam Abi Umar kan, jadi imam baca ihdinas siratal mustaqim kan, mustaqim, sah. Kerana apa? Benda tu sudah dibahaskan oleh Ibn Hajar Zakaria Al-Ansari. Sebab sebenarnya itu salah satu lurah dalam sebutan qaf kan. Sebutan qaf. Ada satu video Abi Umar bagi explain. Yalah, benda tu dalam kitab-kitab dah dibagi explain. Dia sebenarnya salah satu sebutan qaf. Cuma kita tak bisa dengar kan. So kita kata itu salah. Sebenarnya bahkan itu salah satu sebutan qaf di kalangan Arab. Sebab yang sebut tu Arab, bukan Ajam kan. So itu salah satu lurah sebutan qaf. Boleh, contoh dia. Kemudian dalam Minhaj dia ada bawa satu khilaf. Apabila menyebut dhad bunyi macam za, wala dhalin, maka dalam Minhaj kata ada dua qaul. Pendapat yang azharnya tak sah, wala dhalin sebut za. Tapi menariknya ada pendapat kedua kata sah. Kita nak tengok yang kedua ni. Tampaknya memang tak sah lah. Kenapa ada ulama kata sah menyebut Allah dengan bunyi Allah? Dia punya elat dia kata li usri tamyizi bainahima. Kerana susah nak bezakan antara dhad dengan dha. Kenapa susah? Li taqarubi makharijihima. Kerana makhraj keduanya hampir. Jadi bila hampir dia sipi-sipi, dia tergelincir akan sebut dengan makhraj menghampirinya, maka sebahagian ulama memberi tasamuh menyebut dhad dengan makhraj dha kan. Khilaf lah, tapi muktamarnya tak boleh juga. Tapi nak bagi tahunya apa yang dibahaskan oleh ulama. Tapi tak ada khilaf tentang dha tu. Walad dha itu dia sebut makhraj dal kan, dal. Dal dia buat kat ujung. Kalau dha ni kat tepi kan. Kalau ikut kaedahnya tak sah lah kan, dia bukan separuh tu, lari terus. Dia makhraj dha kat sini, sebut kat depan. Dia masuk dal keluar dha. Masuk dal keluar dha. Masa walad betul. Walad do. Sama. Walad do. Sebut kat ujung juga kan. Jadi perkara ni, perkara ni kita panggil orang yang tidak boleh membaca Fatihah dengan betul. Dalam istilah fiqh Syafi'i, mereka dipanggil ummi. Kalau dalam kitab fiqh kita jumpa perkataan ummi, maka fuqaha kita merujuk kepada orang yang tidak boleh membaca Fatihah dengan betul, maka dia panggil ummi. Sama ada dia telo ke. Dan orang yang tak boleh membaca Fatihah dengan betul ni ada dua keadaan. Pertama, dia tidak boleh secara fizikal. Secara fizikal maksudnya memang lidah dia tak disebut.
dah asah pakai macam-macam lah, tak boleh sebut. Itu dipanggil dalam bahasa Arab la yutawi'uhu lisanuhu. Lidah dia tak support, memang tak boleh sebut. Maknanya dia ada uzur pada lisan. Satu lagi, satu orang tak boleh baca Fatihah dengan betul kerana dia tak belajar. Dia ada unsur taksir, mencuaikan belajar. Kalau orang yang dia tak boleh baca Fatihah dengan betul kerana faktor fizikal, semayang dia sah. Semayang dia sah. Cuma dia tak boleh jadi imam je. Semayang dia sah. Dia baca doh ke apa ke, semayang dia sah. Tapi kalau satu orang dia boleh betul, tapi dia taksir, dia tak spend time untuk belajar, semayang dia tak sah. Semayang dia tidak sah. Ini mazhab Syafi'i lah ni ceritanya. Mazhab Syafi'i, semayang dia tidak sah. Tak payah cerita lah boleh jadi imam ke tak kan. Semayang tak sah. Tak payah saja boleh jadi imam ke tak. So dia pecah macam tu. Ada taksir ke tak ada taksir? Ada cuai ke tak ada cuai? Macam orang yang dah mau masuk Islam, orang Cina susah sebut ra sebenarnya. Susah. Allah dia tak boleh. Sebenarnya dalam bahasa Cina tak ada ra. Jadi bila nak sebut ra, tak boleh. Kan? Jadi lidah sangat susah nak sebut. So kalau memang tak boleh sebut, tak apa, baca je lah yang dia boleh sebut lah. Kan? Ada orang tu yang keras nak sebut apa. Tak keluar. Nga. Maka kita panggil lidah dia tak support. Tak apa lah. Kalau orang-orang tak boleh sebut qaf, musta'im. Orang Mesir kan, misalnya. Jadi, begitulah dia punya hukum dia. Ini atas mazhab Syafi'i lah. Sebab mazhab lain, Fatihah tu sini tak wajib baca. Tak payah bahas lah, kan? Mazhab lain, Fatihah tak wajib baca sembahyang. Mazhab Hanafi apa semua. Al-balabilus sadihah. Al-balabil. Bulbul, jamak bulbul. Al-balabilus sadihah. As-sadihah. Ha. As-sadihah. Fi aghsanil Fatihah. A'la ke fi dah? Ala aghsanil Fatihah. Ya. Apa kesilapan dalam Al-Fatihah yang menyebabkan batal solat? Kesilapan? Kesalahan membaca Al-Fatihah. Dia sebenarnya bila satu orang baca Fatihah tak betul, sembahyang dia tak terus batal. Tapi kalau dia tak betulkan balik dan dia rukuk, waktu tu baru batal. Faham tak? Kita tak kata terus batal. Kecuali kalau dia lafazkan dengan sengaja dan ubah makna. Dalam keadaan tahu pula, sedar. Yalah sengaja tadi. Dia tak terus batal. Jadi kesalahan membaca Fatihah, kalau dia salah dan tak sengaja, tak terus batal. Bila yang terus batal, dia baca salah dengan sengaja, terus batal. Kerana dia dianggap telah bila dia baca Fatihah salah, dia telah mendatangkan kalam ajnabi sebenarnya. Yang dibaca tu bukan Quran. Bila dia buat dengan sedar, berdosa dan membatalkan sembahyang dia. Jadi kita tak kata terus batal. Contohnya imam dia baca salah Fatihah. Kita tak kata terus mufarakah, tak. Sembahyang dia tak terus batal. Kan? So ada kemungkinan dia tersasul ke, ada kemungkinan begitu begini kan. Maka tak terus batal. Cuma bila imam tu rukuk, kita tak ikut dia. Tak adalah pecahan dia. Sebab selagi kita tak baca Fatihah, kita tak boleh rukuk, kan? Maknanya siapa baca Fatihah betul, rukuk dia tak sah. Jadi imam baca Fatihah betul, kita tak kata terus mubarakah. Tapi bila dia rukuk pun kita mubarakah. Sebab kita tak boleh ikut dia rukuk. Kan? Faham? Okey? Ada soalan?